Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Kita jumpa lagi. Apa khabar? Yang belum menekan tombol subscribe, jemput menekan tombol subscribe dan juga tombol loceng untuk notifikasi awal video-video terbaru daripada channel ini. Okey, pada entry video kali ini sangat menarik. Ini adalah video pembayaran minggu ketiga merangkap pembayaran Aidilfitri. Okey, digabungkan. Jadi apa yang bakal admin sampaikan ini adalah informasi dalam tempoh tersebut minggu ketiga. Jom kita mulakan. Berikut dalam video ni kami akan sampaikan tarikh-tarikh pembayaran dalam minggu yang ketiga. Ambil perhatian apa yang bakal disampaikan ini. Baik, yang pertama yang akan diterima dalam minggu ketiga ini bertarikh 10 hari bulan Mac. 10 hari bulan Mac adalah tarikh yang telah pun disahihkan oleh Kerajaan Negeri Sarawak untuk pembayaran SKAS Sarawak. Jadi para penerima akan menerima pengkreditan ke dalam SP Global dengan amaun-amaun sehingga RM950 untuk isi rumah dan juga untuk orang bujang dan warga emas. Okey. Maklumat lanjut anda boleh tonton video yang sebelum ni di link di atas ini, okey, untuk SKAS Sarawak. Baik, yang seterusnya bertarikh pada 13 hari bulan Mac. 13 hari bulan Mac ada pembayaran khas. Okey, ini adalah pembayaran khas, bantuan khas kewangan untuk penjawat awam dan juga pesara kerajaan. Yang mana kita dah sedia maklum dah, admin nak jelaskan sikit je lah. Penjawat awam sama ada berstatus tetap ataupun kontrak akan menerima bonus hari raya RM500. Manakala pesara kerajaan dan veteran ATM berpencen dan tidak berpencen akan menerima RM250 pada tarikh 13 hari bulan Mac. Okey. Selain daripada itu juga, ada lagi yang dibayar dalam minggu ketiga ni, iaitu segala pembayaran manfaat keilatan perkeso ataupun kita panggil pembayaran daripada perkeso. Tak kisah sama ada dari segi allowance dan juga pencen ilat, pencen penakat, allowance layanan sentiasa dan beberapa lagi manfaat daripada perkeso ni, ia diawalkan bersempena hari raya. Yang kebiasaannya bayaran perkeso ni pada hujung bulan, tapi bersempena hari raya ia dibayar pada tarikh 16 hari bulan Mac. Tarikh rasmi 16 hari bulan Mac, para penerima perkeso akan menerima pembayaran perkeso anda. Baik, dan yang seterusnya kita buat spot je, laju je Dan seterusnya pada tarikh 13 hari bulan Mac, 13 hari bulan, okey, pembayaran bantuan sara hidup disalurkan. Pembayaran bantuan sara hidup nelayan dan juga veteran ATM. Nelayan akan menerima, nelayan laut akan menerima RM300, nelayan darat akan menerima RM250 dan veteran ATM yang tidak berpencen akan menerima sehingga RM500. Okey, admin kena jelaskan pembayaran bermula 13, kalau ada terlewat satu hari atau 2 hari tu tunggu giliran anda. Okey, ia cuma diawalkan saja, tapi pembayaran mungkin ada segelintir yang dapat lewat 1 hari ataupun 2 hari. Syabas dan tahniah kepada penerima BHH. Okey, sekarang kita pergi yang paling ditunggu-tunggu ni. Yang paling ditunggu-tunggu tak lain dan tidak bukan adalah pembayaran STR fasa yang kedua. Okey, STR fasa kedua ni untuk makluman semua ia merupakan pembayaran yang ianya diawalkan untuk membantu rakyat menangani kos sara hidup untuk menyambut perayaan Aidilfitri. Jadi segala info berkenaan dengan STR ni kita tunggu beberapa perkara, iaitu yang pertama kenyataan media berkenaan dengan tarikhnya tu, tarikh permulaan pembayarannya dan semakan rasmi, serta perubahan-perubahan yang berlaku di portal MySTR. So far belum ada lagi FAQ terbaru dan perubahan-perubahan terbaru di portal MySTR berkenaan dengan STR fasa yang kedua ni. Okey, namun yang pastinya ianya dibayar, akan disalurkan kepada penerima yang layak menerimanya sebelum hari raya. Okey, ini sangat menarik, kita tunggu dari semasa ke semasa. Okey, sebab mungkin boleh kita cakap pada bila masa saja pengumuman melalui kenyataan secara media tu boleh berlaku, dan serentak dengan tu baru kita tahu tarikh permulaan pembayarannya bila. Dan macam biasalah pembayarannya berperingkat. Jadi walaupun berperingkat macam mana pun, admin yakin akan adalah segelintir sebahagian kecil akan menerima lewat kerana kelewatan bank dan sebagainya. Okey, itu perkara normal. Fasa 1 pun berlaku kejadian yang sama juga. Okey, dan ada lagi berkenaan dengan bantuan syukur Sabah.
Okey, bantuan syukur Sabah ni telah pun dimaklumkan fasa 1 akan dibayar pada bulan Mac, pada bulan 3 lah. Tapi persoalan ni kita tak pasti lagi sama ada ia dibayar sebelum Hari Raya Aidilfitri ataupun selepas Hari Raya Aidilfitri. Kerana belum ada pemakluman lagi tarikh untuk syukur Sabah ni dilaksanakan. Tapi ia memang dibayar pada bulan Mac. Persoalannya adakah pada minggu ketiga atau minggu keempat. Tapi kami yakin pada minggu ketiga benda ni akan berlaku. Memandangkan bantuan Sarawak pun awal, adakah bantuan Sabah lewat? Okey, itu kita nantikan pemakluman daripada semasa ke semasa. Baik, itu dia ya. Segala pembayaran yang akan disalurkan pada minggu ketiga dan merangkap pembayaran Aidilfitri yang akan disalurkan kepada rakyat Malaysia, ya, sama ada yang jenis ramai penerima dan penerima-penerima khusus. Semoga jelas dan manfaat. Kita nantikan pembayaran ini disalurkan kepada anda semua, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, semoga jelas ya dengan apa yang disampaikan. Salam hormat, selamat berpuasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.